Alright, kat sini saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak install Indicator Auto Analyze MT4. Ok, mula-mula kita pergi ke file dan kita klik ke Open Data Folder. Ok, nanti dia akan buka dalam ni lah folder ni. Kemudian kita ambil MQL4 Indicator. Ok, dah sampai dekat sini, kita pergi dekat file yang kita dah download tadi. Ok, katakanlah korang dah download indicator tu, file dia. Contoh ada dua file ni, korang copy dua-dua ni, copy. Kemudian pergi dekat folder MQL4 tadi tu. Lepas tu masuk dekat folder indicator, korang paste dekat sini. Paste sahaja. Ok, paste sahaja. Ok, bila dah siap paste, korang pangkah. Korang buka balik MT4 korang. Korang boleh pergi dekat indicator ni, right click, tekan refresh. Ok, lepas tu kita nak install template dia pula. Ok, untuk install template, kita ambil file yang .tpl ni, kita copy. Ok, kita pergi ke MT4 kita, pergi ke file, open data folder. Ok, bila dah open data folder, kita pergi ke template. Tadi indicator kita masuk ke MQL4, tapi template kita masuk ke template. Ok, double click, kemudian kita paste dekat sini. Paste je. Ok, nanti dia dah ada kat sini. Kita pangkah, sama juga, kita boleh refresh ataupun kita pangkah, kita buka balik MT4 kita. Ok, paling mudah kita refresh sajalah. Refresh. Alright, kemudian katakanlah kita nak masukkan indikator kita ni macam mana. Ok, kalau nak buang, contoh ni kita buang lah. Ok, kalau nak masukkan indikator, kita pergi dekat gambar ni, kita pilih template auto analyze, klik saja. So dia dah auto, setting semua dah auto dah. Jadi korang dah boleh trade lah, nampak? Contoh signal buy kat sini, nampak dia naik sampai atas. Ok, kalau kata nak tukar chart, kita boleh tukar ke color scheme, contoh yellow on black kan, ataupun black and white, boleh juga. Contoh saya load auto analyze, so dia akan masuk auto analyze punya template kat sini, dah siap settle. Ok, saya nak tukar chart. Ok, contoh macam ni chart saya. Ok, saya buka time frame H1 lah, contoh ni untuk EU kan. Jadi korang boleh tengok lah, dia dah siap load dah, nampak ni. Ada signal buy dah, TP wajib dah kat sini. Signal sell sini dah pergi jauh. Ok, untuk template ni kita bagi sekali dengan order block punya zone lah. So dah siap untuk korang.